Kak Zura nak tunjuk kat korang macam mana nak buat daging black pepper ala-ala Thai. Okay, lepas korang dah panaskan minyak, korang letak bawang putih tau. Korang boleh letak daging. Lepas tu rencah dia, korang kena letak sos tiram 1 sudu, kicap hitam 1 sudu, gula 1 sudu, garam 1 sudu, ajinomoto 1 sudu. Okay, inilah sayur yang kita akan pakai. Kita akan pakai kai lan, carrot, bawang holland, cili dengan bunga. Okay, black pepper korang jangan lupa letak. Kalau kau lupa letak, jadi daging kicap. Okay, dah siap dah kita punya daging black pepper. So, kalau korang nak try, boleh try resepi yang tadi kita share tu. Korang jangan lupa like, follow, komen dan share untuk resepi yang seterusnya.